Okey, kereta dah sampai. Kita nak bertolak ke Dubai ni, Emirates punya limo. Abang Khairul. Alhamdulillah, abang naik business class Emirates. Okey, lepas tu ni kawan-kawan Ikmal dengan bini dia Yaya. Lepas tu Kak Aini dengan abang Joha. So kami berlima. Dia orang naik ekonomi tapi naik Emirates jugalah. Tengah check in. Sebelum kita nak naik kapal terbang, kita rehat dulu kat kat Emirates. Dia bagi guna Global Lounge dekat Satellite Building C. So boleh makan, boleh lepak-lepak, nak mandi pun boleh, nak baring-baring dulu, rest, macam-macam lah, minuman-minuman dan makanan kat sini. Ada salad, ada starter, ada main course. Actually yalah, ada pasta semua, mi goreng semua. Tapi abang makan laksa kat sini. Ni macam-macam jugalah. Ni western ada, makanan Malaysia pun ada, popiah semua. Macam-macam. Tapi tak boleh makan banyak sangat sebab naik flight lagi. Takut nak memerut pula nanti. Susah flight. Abang makan laksa je, satu mangkuk kecil. Ni Global Lounge. So now time untuk kita boarding. So kita naik A380 punya pesawat. So dia punya gate last sekali kat KLIA ni. So quite efficient the boarding. The check-in by the security is very fast. Alhamdulillah, tak ada banyak isu pun kat sini lah. So just make sure semua bag kena scan lah. Lepas tu kalau ada botol air, tolonglah buang atau letak sebelah. Okay, semua dah selamat. Dah dekat boarding gate dah. Okay, ni abang dah naik dah dekat Emirates Business Class. Chill first sebelum nak berlepas. So ini Emirates A380 ni dia ada in-flight bar kat atas tu. So boleh lah nak lepak kat sini. Ada makan kecil-kecil macam sandwiches, cakes. Lepas tu kalau nak cocktail, mocktail semua ada lah. Boleh lepak kat sini kalau boring duduk kat tempat duduk sendiri. Tapi kalau ni malam punya flight, banyak orang tidur. Siapa yang tak boleh tidur, datang sini lah. Ni dia siap offer ambil gambar pula kat bar tu. Ni makan ni lah, dinner. Macam-macam lah pilihan. Ini masakan Arab. Okay, dah sampai ke Dubai. Kita lepak dekat lounge. Tapi actually kami ambil trip masa transit ni untuk tengok-tengok Dubai. So ambil actually daripada booking.com je. Tulis itu tour of Dubai. Ada mamat Pakistan ni, dia ambil kita dan bawa kita jalan-jalan dalam kereta dia. It costed about RM200 satu kepala untuk 5 jam. Just not bad lah. Kami tunggu dia datang ambil dengan kereta dia. Ni pemandangan di Dubai lah. Keluar daripada airport. Kena pula waktu ni tengah traffic jam ni, tengah peak hour, orang nak pergi kerja. So because our flight arrive in the morning. To the work, yes. And here, if you see on that building, Yes. see a picture. Yes. So he is Dubai ni dari dulu abang first time pergi 1998 tak ada apa pun. Lah ni tu dia, penuh macam-macam. Oh, okay. Tapi hidup mahal lah. Cost of living is very high. Yang ni yang museum tu, banyak orang ingat ni ayat Quran tau, tapi bukan. It's actually sajak yang ditulis oleh pemerintah dia. Sajak tu ditulis dalam sebuah buku karangan dia. Dia orang ambil sajak tu dan ataupun puisi tu dan dia orang letak dekat museum tu. Ni berhenti untuk breakfast dulu. So makan breakfast Pakistan lah ni. Roti-roti, capati lah, naan lah, apalah. Biasalah ni. So makan dengan kuah kari dia. Roti canai pun ada, tapi sini dia panggil paratha lah. Guide Hassan. Nak macam roti canai kita.
makan dulu. Ni masa ni baru pukul 7.30 pagi The rasanya ni. back of this. So then kita bawa pusing lah. Dia bawa pusing pergi tengok area ni, area orang kaya. Ni kat Jumeirah Beach Oh, tak silap. Jumeirah. Because on the back of these houses is the Sini memang area orang kaya lah. Prime land here. Yes. Look, mosque. Very nice. So this is Four Seasons. Ah, yes. Hotel and resort. Yeah. Dalam doktor tengah drive nampak pula truck ni dia van ni dia deliver caviar. Dahsyatnya orang Dubai ni kaya-kaya. Bos dia seterang je hantar di sini. Bos dia. Macam kaya, masing-masing buat sendiri. Yelah nak. Kakak Turki memang dia. Kami stop sebentar dekat area Jumeirah Beach ni. So yang ni Palm Jumeirah Hotel dengan belakang tu Burj Al Arab. Yang hotel hak 7 bintang tu. Dah lama dah hotel tu, built in the 1990s dulu. Memang mahal lah. So kami hanya ambil gambar tepi pantai ni. So ni sebab kami datang hari weekday, so tak ada ramai orang. Kalau weekend ni penuh orang ni kat sini. Itu Burj Al Arab yang sebelah kiri tu, hotel 7 bintang. Posing-posing sikit dululah kat sini. Tengok, bawa-bawa orang kampung main tengok. Abang dah banyak kali dah muak dah tengok tempat ni. Datang Dubai dah lebih 100 kali kot untuk kerja. Posing pilah sat-sat. Dah lama tak mai. Tengoklah spider pakai motor polis semua. Dia nak menjawab tu. Dia kata ni ada tayar cermin, exhaust. Oh, dia suka eh? Lampu. Oh. Satu polis tanya harga berapa harga tu. Dia nak menjawab. Sekejap abang check kat Shopee jap. Ni tourist guide bawa kami ke apa tu, The Palm kan, Dubai yang area perumahan ni. Kalau kita tengok daripada udara nampak bentuk apa pokok kurma. Tapi ni kita duduk atas jalan, so tak nampak lah bentuk tu. Sekiranya ni kita dah ranting-ranting pokok tu lah sekarang ni, duduk tengah drive ni. Sahaja dia bawa mai kat sini. Apa banyak rumah pelakon Hollywood pun ada kat sini. Rumah-rumah orang kaya lah banyak. Orang biasa tak berapa banyak sangat kat sini sebab ni semua rumah mewah. Yang tinggi ni Hotel St. Regis. So tak pasti berapa tahun dah bina, sebab abang datang sini dulu dalam 2016-17 masa tu tak ada lagi, tak nampak lagi hotel ni. Mungkin baru buat lah ni. Sebab construction memanjang je ada kat Dubai ni. The big one? Yeah. Like Lego. Yes, that look like a Lego. That hotel is called Atlantis the Royal. Oh, Atlantis Hotel. Okay. So the same company which owns Atlantis is the same company which Ini owns dari Atlantis. jauh kita boleh nampak hotel The Atlantis Dubai ni, dekat The Palm lah. The Atlantis The Palm. Hotel ni dah lama, hotel mewah gila ni. So siapa yang pernah tengok kat Netflix, kadang-kadang dalam The Kardashians dia tunjuk lah dalam hotel ni. Memang mahal lah ni, hotel mewah punya. Siap ada bilik yang boleh duduk bawah laut lagi. Maknanya kita buka curtain tingkap tu nampak ikan berenang-renang, ikan laut. Memang dia open sea kat situ. Ni kat ujung Palm tu lah nampak hotel The Atlantis ni. Atlantis. This is the Atlantis hotel. You want to go out for No. photo? It's okay. It's okay. You don't want to go out? We can just drive through. Nak berhenti ke ambil gambar? Tak payahlah, no need. It's just a hotel. Betul-betul sebelah kiri hotel The Atlantis Palm ni. So ni pun The Atlantis juga, tapi yang ni dia menamakan Atlantis The Royal. Okay, ni baru sikit. Yang ni dia buat inspired by macam Lego blocks lah. Dia macam susun-susun macam tu. So again banyak lah luxury room. Ni Iqmal tengah jogging ni. Wow. Kita tengah naik kat belakang Crown Sprint Dubai. Merah, lampu merah dia berhenti, okey, tak macam Malaysia.
Nasib baik tak beli kereta ni. Kat sini dia bawa taksi je. Aduh, nasib baik, selamat. Kita dah sampai dekat area Burj Khalifa. Pandai driver ni, dia bawa main dekat area ni, boleh nampak the whole area of Burj Khalifa ni. Actually, Alhamdulillah in 2023 abang dah pernah duduk dah dekat area ni. Actually, where we're standing here, betul-betul belakang kami ni, abang duduk dekat Airbnb kat sini. Masa tu datang bercuti dengan kawan-kawan lah, on the way balik from Turki, singgah di Dubai. Tu kondo hak tinggi belah kanan ni. So kami duduk situ. Okay, gambar posing-posing sikit lah kat ini dengan Abang Johar posing untuk dapat gambar Burj Khalifa. Okay, ni ada orang tengah ambil gambar modeling pula kat situ, duduk ribak-ribak ni, ribah-ribah ni. Menyebut lah, kami pun ambil juga video. Ambil lah gambar ni sekali walaupun muka besar talam. One for the group. So ni kami nak pergi tengok museum tu lah yang popular tu. Actually nak masuk museum ni punyalah susah nak dapat tiket. You have to book the ticket online at least a week or 2 weeks before, sebab the queue is so long. So kalau tengok dari jauh ni nampak macam tulisan ayat Quran, tapi bukan dia. Ramai orang tak tahu it's not tulisan Quran. It's actually a sajak atau puisi written by the ruler dulu. So puisi tu dia tulis di atas tu, dia ukir jadikan museum kat sini. So kami main gambar kat lock je lah, ambil syarat tak masuk dalam lah, lama nak queue. Kami pun dah 5 jam je transit ni. Ni one of the beautiful mosque kat sana lah. Tak ingat lah nama mosque ni. Buat benih dia cakap, buat benih kat rumah. 50 houses. And after that, currently, the Crown Prince, now the Crown Prince of Dubai, he owns all of this place. He have given it on rent to Hilton Hotel, and Hilton have constructed like the markets on the ground floor, and first floor are the Hilton hotel rooms. Tourist guide kami bawa kat area Old Dubai. Sini nama dia Deira, D-E-I-R-A. So ni kawasan perdagangan dulu-dulu lah. Sampai sekarang pun ada lagi kawasan ni. So famous for its boats crossing. Kita boleh cross dari sana main belah sini. Just to experience lah crossing tu. Sat je pun tak sampai 5 minit, 3 minit je kot. So actually nak enjoy the view. Tapi people actually cross this ferry penambang ni tiap-tiap hari untuk pergi kerja. Saat ada kerja belah sini, ada kerja belah sana. So kita nak experience ni lah. So kita naik tourist boat ni sebenarnya. Kalau naik yang penumpang biasa punya tu 10 dirham saja. So sorry bukan 10 dirham, 5 dirham tak silap, macam RM5 je lah. So and then yang kami naik ni mahal sikit sebab yang ni untuk turis. So dia bawa pusing pergi tengok, and then cross over and then cross back lah, sebab kereta parking sebelah sana. Mall bentuk piramid ni is one of the earliest malls in Dubai. Abang datang sini 1998 dah ada mall ni. One of the earliest malls. Masa tu kat sini Padang Jarak, Padang Tekukul lagi. Okay, so going back to the airport. This is our tourist guide lah, nama Hassan. Excellent guy. Okay, we're back at the airport lah. Nak go back to the lounge and nak pakai ihram sebab lagi nak fly ke Jeddah. So on the way tu dekat udara kita akan lalu miqat. Jadi untuk pilot akan bagi signal untuk kita berniat ihram umrah.
Ni boleh kedengaran azan di dalam airport Dubai. Ni dah menandakan masuk waktu Zohor at this time. Kita akan solat siap-siap solat jamak kasar Zohor dengan asar lah, siap-siap dekat airport. Lepas tu kita akan berlepas ke Jeddah insya-Allah. Okay, we're back at the business lounge. Saya makan lagi. So, masa ni tinggal lagi 2 jam sebelum kita nak board dekat kapal terbang. So, kita makan sikit lah. Lepas tu kita akan mandi sunat ihram. Kita akan pakai ihram. Alhamdulillah, kami dah siap mandi ihram di dalam lounge dan dah pakai pakaian ihram lah. So, nak bersedia untuk boarding sekejap lagi ke Jeddah. Okay, dan seterusnya berumrah di Mekah insya-Allah. Okay, selamat tinggal Dubai. Kami pun berlepas keluar daripada lounge untuk pergi ke kapal terbang. Semoga Allah memberkatilah umrah kami insya-Allah. Pergi umrah ke? Nampak macam lounge ni jauh betul daripada terminal. Sebabnya kami duduk di lounge terminal A. Sebab lounge tu lebih selesa dan kurang orang compare dengan terminal lain. Ini kami nak pergi ke terminal C kalau tak silap untuk boarding the flight lah. So yang nampak naik train lah, jalan lah. Sebenarnya ada lounge yang dekat dengan boarding ni, gate ni. Cumanya lounge tu ramai orang, kami tak suka. Kami duduk dah biasa duduk lounge terminal A. Okay, abang dah boarding. Alhamdulillah naik business class untuk ke Jeddah. Dah naik flight makan lagi makanan Arab lah nampaknya. Tak ingat nasi mandi ke nasi kabsah. Orang hidang makan je lah. Cabin crew prepare for landing. Alhamdulillah kita telah mendarat di Jeddah. So lepas ni kita kena sambung lagi perjalanan by road. Dalam 1 jam lagi lah ada van mai ambil kami untuk pergi ke hotel di Makkah. Bagus jugalah van ni, dia WhatsApp kami, dia bagi tahu kat mana nak tunggu dan kami dah ready dengan luggage. So tunggulah van tu datang. Tak lama, dalam 5 to 10 minutes dah pun kami berlepas daripada Jeddah untuk menuju ke Makkah Mukarramah. Dan perjalanan mengambil masa dalam sejam lah. Alhamdulillah kami dah selamat sampai di hotel kami, Makkah Royal Clock Tower. So hotel Fairmont lah. So masa ni nak tunggu luggage keluar daripada kereta. Tak lagi lepas selamat check in, insya-Allah kami akan melakukan umrah. Bilik yang kami duduk is a double bedroom suite with a view of the Kaabah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah yang ni bilik tidur abang lah. So it's a king size bedroom. So with the view of the Kaabah, Alhamdulillah. So ni baru check in, rest sebentar dalam sejam je. Lepas tu kami semua nak turun, nak pergi melakukan ibadah umrah. Semoga nampak umrah yang mabrur insya-Allah. Amin.
Alhamdulillah kami dah selesai melakukan ibadah tawaf. So sempat bergambak lah Sat, ambil nafas Sat, minum air zam-zam. So sekejap lagi kami akan melakukan ibadah sa'i. Ini sedang berjalan melakukan ibadah sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. So bila ada lampu hijau ni adalah sunat untuk kaum lelaki berlari anak, dan perempuan berjalan je lah. Ramai orang tak tahu kenapa berlari anak ni. Ramai kata sebab Siti Hajar berlari cari ayat zam-zam, cari ayat untuk anak dia, untuk Nabi Ismail. Sebenarnya bukan. Lampu hijau ni kalau baca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibn Kathir, di situ dia cerita kenapa kita berlari kat sini. Sebab semasa umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa tu orang Quraisy masih kafir ada lagi di Mekah. Masa mereka tengok orang Islam jalan je, mereka komen tu, Islam ni slow, mandor punya, lembab jalan je. So, bila Nabi dengar tu, Nabi kata suruh kerahkan orang lelaki untuk berlari anak, menunjukkan kita pun ada bertenaga untuk melakukan ibadah. Alhamdulillah kami telah selesai melakukan ibadah sa'i, iaitu berakhir di Bukit Marwah. So lepas ni kami kena melakukan ibadah tahallul, iaitu bercukur. Okey, lelaki dituntut bercukur sunat muakkad, dan wanita adalah disunatkan, wanita diwajibkan untuk bergunting sahaja. Lepas kita dah buat ibadah bercukur atau bergunting ni, maka selesailah umrah kita. Alhamdulillah abang dah sampai dekat kedai bercukur. So ni duk tunggu tukang potong rambut tu cukur lah. Depa sangat terror buat benda ni. Kalau tak silap charge dia RM20 kot kat kedai ni. Nak yang percuma pun ada. Kalau dekat luar Safa dan Marwah tu ada banyak kios yang menawarkan perkhidmatan percuma, tapi queue panjang ya Rabbi lah, sebab dah percuma. Sini bayar sendiri, cepat saja, tak sampai 5 minit. Botak-botak. Alhamdulillah semua dah botak belaka. Semoga Allah memberkati dan memberi umrah yang mabrur kepada kami semua. Amin. Sebaik saja habis umrah, kami pakat balik ke bilik. Kami selesai umrah masa tu dah pukul 3 pagi dah. So subuh masuk pukul 5 pagi. So kami balik ke bilik, mandi semua, terus kembali ke masjid sebab dah nak masuk subuh. So ni dah kedengaran azan subuh lah. Kami sembahyang naik di atas bumbung sebab kurang congested sikit atas ni, kurang sibuk. So relax sikit lah. So boleh dengar azan dengan tenang. Hayya 'alas salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Alhamdulillah semayang subuh pun dah selesai. Kami pun barulah nak pulang ke bilik. Barulah nak tidur. Masa ni dah pukul 6.30. Matahari dah cerah dah 6.30. So kami baru nak tidur lah. Sampai ke bilik. Semua pakat letih. Breakfast pun tak makan dah. Tak larat. Pakat balik bilik tidur. Sagi lunch lah baru nak makan. Alhamdulillah lah dapat duduk suite ni yang menghadap betul-betul depan Kaabah. So kami dekat tingkat 25 masa ni. So Alhamdulillah boleh tengok perkembangan di depan Kaabah, di depan Mataf secara langsung. So okay lah, lepas tu kami pun tidur lah. Bila tiba waktu Zuhur, kami semua pakat pancet tak larat nak turun ke masjid. So kami decide untuk semayang di surau masjid saja. Surau ni, surau hotel saja. Surau ni walaupun duduk dalam hotel, dia berimamkan dengan imam di Masjidil Haram. Sebab dia ada mikrofon ataupun speaker yang connected to the masjid. So kami semayang sini berimamkan imam di Masjidil Haram. Kalau tak larat, semayang kat surau ni sajalah. Kalau larat, turunlah pergi masjid. Untuk lunch kami tapau dekat food court dalam shopping mall kat bawah tu, dan makan di dalam bilik suite kami lah sebab ada meja makan kat sini. Alhamdulillah. Waktu asar pun barulah kami turun untuk pergi solat di masjid. Ni abang bawa kawan-kawan untuk naik ram. Ram ni dekat dengan ke arah nak pergi ke Hotel Meridian tu. Ram ni dia naik daripada ground floor terus ke first floor. Tak payah duk naik tangga apa dah, dia naik ram terus dia ni je. So senang kalau orang ada wheelchair ke ataupun orang yang nak naik tawaf guna bagi tu guna jalan ni. So kami ni kat first floor. Kami pun sebab first floor pun ada orang tawaf ni. So kami dah mula cari tempat lah untuk kat mana kami nak duduk untuk solat asar. Dia duduk gradually. Mula-mula ni dia tak bagi lagi. Kita kena duduk belakang dulu. Saat lagi bila nak solat, bila dah azan, baru Pak Guard tu, security tu, dia suruh orang mula duduk dan formkan saf-saf. So ni dah orang tawaf tak ada lah, tapi dah berkurangan. Kita banyak dah ada saf kat sini untuk solat asar je lagi.
Alhamdulillah solat asar pun telah selesai. So maka kiranya ni tamatlah segala solat-solat pada hari ni, hari Khamis ni. So ni petang Khamis. So maknanya lagi bila maghrib tu masuklah hari Jumaat kan. So ni kami pun nak baliklah ke hotel lepas habis solat asar. So orang punyalah ramai. So jalan kaki ni saja nak balik ke hotel pun ambil masa dalam setengah jam jugalah. Dia tak jauh tapi sebab ramai orang jadi kena bersabar, banyak-banyak bersabar. Jalanlah slow-slow ikut depa ni turun, ikut ramp. Jadi kita naik ramp ni, kita naik atas lah, kita turun balik lah. Kita nak keluar. Budak tu naik kepala bapak dia, terbaru bapak dia. Relax je, ramai je buat macam tu. So kena bersabar lah nak turun ni. Dekat saja tapi sebab ramai orang terpaksalah bersesak-sesak sekejap. Sabar nanti kat Padang Mahsyar pun macam ni juga. Bulan mengambang. Dari sini kita boleh nampak pemandangan ni depan Clock Tower lah. Hotel-hotel kat Clock Tower ni tengok, Masya Allah, rakyat berjuta.